Sila masukkan email dan nombor telefon berdaftar serta lokasi anda. Pilih sama ada ingin menghantar kod melalui SMS atau WhatsApp. Sekiranya anda menghadapi situasi sebegini, tekan sahaja mulakan pendaftaran baru. Seterusnya, isikan butiran peribadi anda di sini. Pastikan anda menggunakan kod rujukan Taniaga M5 untuk mendapatkan insentif RM250 setelah mendaftar dan melengkapkan 30 trip dalam masa 60 hari selepas akaun diaktifkan. Sila isi maklumat yang berikutnya. Sila isikan maklumat kenderaan yang akan anda gunakan untuk menjalankan BOL. Sila masukkan nombor kad pengenalan anda. Sila muat naik gambar dengan wajah anda yang jelas, dilarang memakai topi, cermin mata hitam dan pelitup muka. Sila muat naik gambar bahagian depan kad pengenalan anda dengan jelas memaparkan semua maklumat. Muat naik gambar lesen PSV anda dengan jelas dan nyatakan tarikh tamat tempoh. Seterusnya, sila muat naik gambar lesen memandu anda dengan jelas dan tarikh tamat tempoh. Muat naik gambar geran kereta yang akan anda gunakan untuk menjalankan BOL. Sila muat naik gambar cukai jalan kenderaan sama ada pelekat fizikal atau screenshot dari apps MyJPJ dan nyatakan tarikh tamat tempoh. Sila muat naik gambar cover note e-hailing insurans anda yang jelas dan nyatakan tarikh tamat tempoh. Muat naik sijil pemeriksaan Puspakom jika usia kereta anda melebihi 3 tahun. Langkah seterusnya, sila lengkapkan maklumat akaun bank untuk tujuan pembayaran. Anda telah berjaya mendaftar. Sila tunggu email pengesahan dari pihak BOL.